Terima kasih kerana menonton video ini. Terdapat pelbagai platform dagangan yang tersedia untuk dagangan forex. Pilihan platform bergantung kepada keperluan individu dan broker yang anda pilih. Berikut adalah beberapa platform dagangan forex yang popular. 1. MetaTrader 4, MT4. Platform paling popular di kalangan pedagang forex. Menyediakan alat analisis teknikal, indikator, dan otomasi melalui Expert Advisors, EA. Sesuai untuk pedagang baru dan profesional. 2. MetaTrader 5, MT5. Versi terkini MT4 dengan tambahan ciri seperti lebih banyak rangka masa, jenis pesanan, dan kedalaman pasaran, market depth. Menyokong perdagangan pelbagai aset selain forex, seperti saham dan komoditi. 3. cTrader. Platform yang mesra pengguna dengan antara muka moden. Sesuai untuk pedagang yang lebih fokus pada strategi manual. Menawarkan fungsi carta yang maju dan alat otomasi melalui C-Algo. 4. NinjaTrader. Popular di kalangan pedagang profesional. Fokus pada alat analisis dan pelaksanaan perdagangan berprestasi tinggi. Lebih sesuai untuk pedagang yang berpengalaman. 5. TradingView. Terkenal dengan alat carta dalam talian yang sangat baik. Menyediakan integrasi dengan beberapa broker untuk perdagangan langsung. Sesuai untuk analisis teknikal yang mendalam. Tips memilih platform dagangan. 1. Keserasian. Pastikan ia serasi dengan peranti anda, PC, Mac, atau mudah alih. 2. Fungsi. Pilih platform yang menyediakan alat teknikal dan ciri yang anda perlukan. 3. Kos. Semak yuran, seperti spread, komisen, atau yuran langganan. 4. Reputasi broker. Gunakan platform yang disokong oleh broker yang berlesen dan dikawal selia. Jika anda baru dalam perdagangan forex, mencuba akaun demo di beberapa platform ini boleh membantu anda memahami mana yang paling sesuai untuk keperluan anda. Terima kasih kerana menonton video ini.